Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nama diberi Muhammad Zulfadli bin Muhammad Sobri. Saya dari kelas PT1 S2 berpuluhan 01 ambilan Ogos 2025 2030. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang seorang khalifah yang terunggul ketika dahulu, di mana kita kenal bahawa dia digelar oleh As-Siddiq. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang gaya kepimpinan, iaitu seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mari kita saksikan. Baiklah, terlebih dahulu kita kenal dari segi biodata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni. Jadi kita bermula dengan nama penuh beliau, iaitu nama penuh dia ialah Abdullah bin Abi Quhafa, yakni gelaran beliau ialah As-Siddiq, di mana pada ketika peristiwa Isra Mi'raj yang mengatakan bahawa ketika Nabi mengatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj kepada masyarakat Arab tidak percaya tentang peristiwa itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia telah membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sampaikan dia berkata, andai kata Nabi Muhammad itu menyampaikan berita yang lebih aneh daripada berita ni, dia akan percaya. Jadi ini sedikit tentang gelaran macam mana Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, iaitu yang membawa maksud yang membenarkan kebenaran. Jadi tempat lahir beliau ialah di Mekah, dan pada tahun 573 Masihi, dan beliau wafat pada 634 Masihi di Madinah. Jadi apa kaitan Abu Bakar As-Siddiq ni dengan Nabi? Seperti mana yang kita tahu, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat rapat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga merupakan bapa mertua kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dia merupakan ayah kepada Sayyidatina Aisyah. Dan beliau juga merupakan khalifah pertama bagi umat Islam, dan sepanjang pemerintahan beliau, di mana dalam lingkungan 632 Masihi hingga 634 Masihi, yakni selama 2 tahun. Baik, sekarang saya ada beberapa fakta menariklah tentang Abu Bakar As-Siddiq ni. Di mana yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ni ialah merupakan orang yang terawalah dalam memeluk Islam, dan antara sumbangan dia banyak berkorban harta dan juga tenaga untuk umat Islam. Di mana ada peristiwa Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apakah yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu ketika dia ingin berhijrah bersama Nabi? Abu Bakar menjawab, dia hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya kepada keluarga. Ini tunjuknya bahawa besarnya pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq untuk berdakwah sampai. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga sentiasa bersama Nabi dalam dakwah, dan juga sepanjang hijrah tu dia selalu menemani Nabi Muhammad SAW supaya dakwah itu lebih tersebar di seluruh dunia. Seperti mana yang kita tahu, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang pemimpin yang sangatlah berwibawa. Jadi di antara gaya kepimpinan dia yang saya lakukan di sini ada 5. Tapi saya telah memberikan satu akronim dia, iaitu tegas. Yakni yang pertama, T dia ialah teguh prinsip, yakni dia berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, E, iaitu empati dan perhatian. Di mana kita tahu bahawa Abu Bakar As-Siddiq ni walaupun dia kaya, dia still menjaga kebajikan rakyat dia. Macam peristiwa Abu Bakar menolong seorang wanita buta untuk membersih rumah, untuk menjagalah perihal rumah untuk wanita buta tu. Dan juga yang ketiga, gigih dalam mempertahankan kesatuan umat Islam, yakni daripada peristiwa menentang golongan Murtad dan Nabi palsu. Nanti saya akan bahaskan dengan lebih lanjut. Yang keempat iaitu amanah dan integriti yang tinggi, serta yang last ialah syura, musyawarah, yakni pembincangan ketika
pengumpulan Al-Quran, dan ini juga saya akan bahaskan pada slide yang lain. Baik, seperti mana yang kita tahu, dalam satu pemerintahan tu pasti ada cabaran dia, pasti ada ujian yang Allah bagikan. Jadi untuk cabaran Abu Bakar As-Siddiq ni dalam pemerintahan dia, terdapat ada isu murtad dan nabi palsu, yakni pada selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, terdapat golongan murtad dan juga nabi palsu, ataupun yang lebih famous adalah Musailamah Al-Kadzab. Selepas itu ada juga golongan yang enggan untuk membayar zakat, yakni diorang ni membezakan bahawasanya solat dengan zakat. Ada yang melakukan solat tapi tidak membayar zakat. Jadi perkara ini bercanggah bahawasanya kalau tengok daripada Al-Quran, wa aqimus solata wa atuz zakah, kiranya Allah menegaskan kita untuk mendirikan solat dan juga membayar zakat. Tapi ketika ini ada golongan tu hanya solat sahaja, dia enggan untuk membayar zakat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni dia berkata, aku akan memerangi sesiapa yang membezakan solat dengan zakat. Begitu. Jadi selepas ada dua isu ni berlaku, jadi berlakunya perang Reddah ataupun perang Yamamah. Selepas itu akibat perang Yamamah menyebabkan ramailah syahid. Antara-antaranya adalah Hafiz Al-Quran. Jadi perkara ini menimbulkan keberatanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana ketika itu banyak Hafiz Al-Quran syahid yang akan menyebabkan memberi kesan kepada Al-Quran. Jadi ketika ini Abu Bakar bermusyawarah dengan Umar untuk membuat proses pengumpulan Al-Quran. Pada masa ini sebenarnya Umar tidak sokong, tapi ialah untuk menjaga kalamullah ni, perkara ini telah bermula, pengumpulan Al-Quran ni bermula ketika ini. Saya juga ada sertakan satu hadis yang menunjukkan bahawa pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, jadi iaitu Haddatsana Umar bin Hafi Riyas qala haddatsani Abi qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim qala Al-Aswad qala kunna inda Aisyah radhiyallahu anha fa dzakarna al-muwazabah ala shalah wa tanzim laha qalat lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradatul ladzi mata fi fa hadaratis salatu fa'zim faqala muru Aba Bakrin wal yusalli bin nas, yakni maksudnya perintahkanlah Abu Bakar supaya dia mengimamkan manusia dalam solat. Riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini nak menunjukkan bahawa ketika ini Nabi Muhammad SAW kesihatan beliau tidak baik. Jadi Abu Bakar Nabi Muhammad SAW suruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau untuk mengimamkan solat. Jadi ini menunjukkan bahawa selepas dia kewafatan Nabi Muhammad SAW, kepimpinan beliau akan diambil alih ataupun diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Inilah antara beberapa hadis yang bertunjuk bahawa Abu Bakar As-Siddiq ini telah berganti kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk kesimpulan bagi gaya kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ni, jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq ni jelaslah yang menunjukkan bahawa agama dijadikan asas utama dalam setiap aspek pemerintahan. Jadi kalau kita tengok beza pemerintahan zaman Abu Bakar dengan pemerintahan sekarang ni, pada zaman Abu Bakar dia setiap pada keputusan dia berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Dan kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, dia lebih kepada keputusan yang berdasarkan politik, ekonomi, senang cerita untuk lebih kepada kepentingan individu sahaja. Jadi perbandingan ini telah membuktikan bahawa keutamaan terhadap agama itu memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan kesatuan masyarakat. Dengan berakhirnya kesimpulan yang saya telah sertakan tadi, maka sampai di sini sahajalah pembentangan saya.
Jadi pandai-pandailah kita untuk mengambil iktibar daripada kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang boleh kita ikuti untuk pemerintahan kita pada zaman kini. Jadi saya mohon maaf sekiranya sepanjang hujah saya tadi terdapat tersalah bicara dan tutur kata. Jadi akhirul kalam, syukran ala istimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.